This is Rosiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosiana Riza's channel. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni I nak tunjuk dengan korang I beli pokok baru. Okay, start daripada hari ni 10 Mac. Baru nak berjinak-jinak nak menanam pokok. Tapi sikit-sikit dululah I beli. I baru, yang ini tadi I baru pergi kedai, pergi beli pokok cili padi. Lepas tu dulu. Okay, nanti kat TikTok ada lagi. So ni baru permulaan lah. I beli 4 pokok, lagi 2 pokok I beli kat TikTok. Yang tu belum sampai lagi. Saja-saja je. Saya tak reti pasalnya nak tanam-tanam pokok kan. Tapi disebabkan nak hobi baru. Dan nak mulakan hidup baru. Tak adalah, gurau je. Jom kita tengok pokok I menjadi ke tak sebenarnya. So I pun tak tahu sama ada I punya cita-cita untuk menanam pokok ni menjadi ke tak. So kita tengok lah. Ini video yang pertama untuk menanam pokok. I beli 4 pokok cili padi yang kecil-kecilnya. Dia kira 4 pokok RM10. Murah lah, boleh lah tu. Okay, lepas tu ni mak ayam beli untuk nak letak kat depan halaman. Lepas tu dengan yang ni pokok bunga. So kena jagalah buat masa sekarang ni. Ini je dulu I tunjuk. Tada. So ni je lah dulu. Korang, barang I dah sampai yang I cakap daripada TikTok tu. I beli kat TikTok. Ada banyak, ada beberapa barang lah. Ada I beli kat TikTok, ada I beli kat Shopee. I pakai tudung sarung je sebab sekarang pun pukul 6.29 nak 6.30 dah petang. So sebabkan malas nak tunggu lama-lama, nanti video ni tak akan jadi pun, I ambil je video, okay? So tada, nak tengok tak? Yeay, dah sampai. So ada lagi I nak unboxing sekarang juga. Packaging okey lah, korang tengok ya. Tada, dia buat macam ni. So dia tahulah I beli pokok bunga. Parcel 1, 2, ni I rakam je. Cuma nak unboxing terus. So, kalau ada unboxing nanti tak nampak pula. Yang ni I buat background. Tak bukan buat, maksudnya macam I nak nampakkan pokok-pokok supaya vibe kampung macam tu lah. Ini I beli kat Shopee. Bukan, beli kat TikTok. Banyak beli kat TikTok untuk yang barang-barang menanam ni. Sebab ada benda dekat TikTok lagi murah, ada benda kat Shopee lagi murah. So korang memang kena bandingkan di antara yang mana lagi murah. So selalunya memang I suka beli dekat Shopee daripada dekat TikTok. Tapi disebabkan yang kali ni I banyak beli dekat TikTok sebab banyak murah. Okay, yang ni untuk rumput-rumput tau. I tak tahu, sekejap lagi kita test boleh ke tak. Ataupun esok, tak tahu hari ni ke esok ke nak buat. So ini parcel yang kedua. I cepat-cepat je sebab dah petang. Oh ni, ini I beli untuk nak tanam pokok.
macam ni. Dan dia ada depan dia macam ni supaya senang nak keruk tanah. Sebab I beginner, jadi I pakailah sarung tangan yang sarung tangan macam tu. Kalau mungkin dah lama tak payah pakai sarung tangan. Tapi dia macam tak sebenarnya I beli juga. Sebab kadang-kadang dia ada anak biji benih tu kan. Biji benih kecil-kecil tu I beli. Dia ada macam ni. Tada. I beli. Alah, tapi dia macam rosak lah. Dia kena tolak-tolak. Boleh lah. So dia tak filter kan. I beli kan. Ni berapa? Oh, dia ada. Okay, so ni I beli 2. Sebab nak ni beli kat Shopee. Sebab Kak I nak cukupkan dia punya RM15, jadi I beli je lah. Dia ada 4 macam tu. Cuma lagi 2 okey, lagi 2 ni dia macam ada kemat-kemat sikit. Kita kena adjust sendiri nanti. Kita nak tanam tu adjust sendiri je. Overall tak ada masalah lah. Sebab dia punya packing tu tak ada bubble wrap. Tak boleh nak expect lebih. Padahal nampak je dekat review-review orang lain. Cuma okey lah, 2 ni okey dah, 2 ni kena adjust sikit. Cuma dia tak koyak pun. Dia tak koyak, cuma letak kat sini nampak tak? Okey. Dia tak dia tak koyak, cuma dia macam kemek macam tu, macam ni. I tak puas hati lah, nanti korang tak nampak kan. Dia kemek macam ni. Dia macam ni. Tapi boleh je kalau I keluarkan macam tu kan. Kena adjust, kena balik lah ni. Tapi dia tak koyak. Tu I dah. Okay, kalau tak, I nak refund. Sayang weh duit. Okay. So, ni yang I tunggu-tunggu ialah pokok. Okay. Ni pokoknya. Seller dah tulis kat sini, minta tolong deliver secepat mungkin. Rezeki kami beruntung kepada Tuan. Silakan, kalau lambat-lambat nanti dia punya pokok tu tak hidup lah, dalam tak ada cahaya. Okey. Korang tengok ni. Ni I beli daun kesum, ni I beli apa namanya, gold forest. Jom keluarkan. Bersemut ke? Okey, jom kita buka. Tengok macam mana dalam dia. Ni dalam dia wrapping macam ni, jadi pokok tu tak rosak. Excited. Memang betul-betul nyamuk. Memang betul-betul baru sampai. Saya terus buka benda lah ni sebab tak nak pokok ni rosak. Sebab kalau I delay memang confirm malah nak buat. Memang akan tak make video pun. Dia wrap macam ni. Beraya. Inilah maju zaman sekarang ni, pokok boleh beli online. I pun tak sangka
confirm balik. Nyamuk lah. Lambat pula. Tada. Oh, 10% off next order. Bila beli lagi tu maksudnya. Ni lalat. Okay, ya. Nanti suka. Sama yang dekat dalam air yang original ni kan dia macam gembang sikit. Tapi mungkin I kena tarik sikit pun. So ya, ini dua pokok yang I beli online. Harap dia hidup dengan jayanya. Nanti mungkin kena tukar kot dia punya pasu ni. Nak basuh tangan. Mungkin pasu dia kena tukar. So I letak depan ni. Lepas tu ini dia punya tanah. Tanah ni pun I baca review-review daripada customer. Mostly memang I baca review daripada customer je. Tak tahu pun. Sebab yang ini dia tanah campuran. Dia dah set campur-campur. Jadi tak payah nak pening-pening nak campur-campur lagi ke. Tak tahulah. I tahu akal je ni. Jadi ke tak jadi ke, hidup ke tak betul. Sebab I dah beli biji benih. Nanti I tunjukkan korang untuk biji benih pula Yang biji benih tu boleh buat kat dalam rumah je. Yang ni je I nak buat kat luar. Okay. Ni lah. I beli ni satu dia 3 kilo. Dan satu paket I beli RM5.88. So this one. Tara. Okay, so ada 2 paket kat dalam ni. Harap-harapnya menjadi. Harapnya dia ada sabut kelapa, tanah bakar, pasir sungai, sekam bakar, tanah humus, serbuk arang. So dah ada semua. Jadi I tak payah fikir-fikir kot. Nanti sebab tips-tips tanam pokok tu semua I akan tengok kat YouTube juga. So harapnya pokok ni menjadi. So anything I akan update juga dekat YouTube ni. Macam mana I punya pokok, okey ke tak, I akan beli lagi ke pokoknya. Lepas tu I akan tanam biji benih tu dekat dalam yang apa ni hitam ni tadi I tunjukkan korang. So yeah, I really hope that menjadi. Tapi kalau tak jadi pun tak apa, kita cuba. Okay, so itu sahaja untuk unboxing ni. Ataupun sekejap I tunjuk sekali dengan biji benih lah. Nantilah biji benih. Sebab dah petang.